Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Amani binti Azhar. Nombor matriks 25 DIT 24F 2036 dari kelas DIT 1C. Configure Microsoft Windows operating system. First, explore personalization and themes that are available in Windows. Saya guna Windows 11. So, Windows dekat tengah. Kita tekan Windows, tekan setting. Pergi dekat personalization. Ada background. Kita boleh tukar-tukar background. Nak yang ni ke? Kita boleh cari background sendiri. Lepas tu ada theme. Theme ni kita boleh pilih kita nak theme apa. Lepas tu kita ada color. Color ni color keyboard lah. Tak nampak lah sebab tak nampak keyboard. Lepas tu ada dekat sini, ni theme tadi. Lepas tu ada dynamic lighting. Ni semua untuk keyboard juga. Lock screen, kita boleh tukar gambar lock screen. Ni pun kita boleh tukar dark mode dengan light mode ataupun custom. Okay, so itu personalization and theme. Tengok computer's name. Nak tukar nama, kita tekan Windows, tekan setting, tekan system, turun bawah. Okay, ada about. Okay, dekat about ni, sekarang device ni, laptop ni nama Alia. Kita nak rename, kita tekan rename this PC. Lepas tu, kita rename device. Okay, so laptop, kita tekan next. Lepas dah tekan next, kita tekanlah restart now. Lepas restart now, baru device kita akan tukar jadi laptop. Okay, next, setting up, start menu and jump list. So, start menu kat sini. Okay, contohnya, ni kita nak move to the front, kita tekan. Kita boleh hantar di depan sekali. Yang ni ke, kita hantar ke depan. Okay, tu. Lepas tu kalau kita tekan all kat sini, semua app yang kita download dekat laptop ni ada dekat sini. Bercari ikut huruf. Okay. So, itu saja untuk start menu dengan jump list. Create system protection for partition and drives. Okay, kalau kat sini memula kita tekan dekat keyboard punya. Kita tekan Windows dengan R serentak. Nanti akan keluar dekat sini. Benda ni. So, type benda ni sysdm.cpl. Tekan OK. Okay, kat sini kita tekan System Protection. Lepas tu OS. Tapi protection kat sini dah on. So, macam tu lah dia punya System Protection. Kita ada Create Virtual Memory in Windows. So, first kita tekan Windows plus R. Masukkan yang ni. Okay. Kita pergi dekat Advanced. Tekan Setting. Pergi ke Advanced lagi. Tekan Change Virtual Memory. Okay, so dekat sini ada. Ni default punya. Kalau kita nak buat sendiri, kita boleh buatlah kita nak custom size ni semua. Lepas dari sini, kita tekan OK. Lepas tu kena restart. Okay, so tu virtual memory. Okay, seterusnya kita ada show the element in control panel. So, kita tekan dekat search ni. Kita type control panel. Okay, so kita boleh open kat control panel ni. Inilah control panel. Kalau nak shortcut, kita boleh tekan Windows plus R.
Kat situ kita tulis control. Enter. Dah. So, inilah control panel. Okay, last setting up and installing missing drivers. So, kita tekan dekat Windows, pergi dekat setting, lepas tu bawah sekali ni Windows Update. Kita tekan Advanced Options, pergi dekat ni Optional Updates. Okay, kita tekan dua-dua ni, lepas tu kita download and install. So, lepas download and install tu kita restart. Lepas tu kita dah install lah missing drivers tu. So, itu saja daripada saya. First, dekat control panel, backup and restore Windows 7. Lepas tu, korang nampak paparan macam gini kan? So, dekat tepi kanan, tepi kanan tak ada apa-apa. Tepi kiri, ada control panel, ada create assistant image, create assistant repair disk. Okay, lepas tu, dekat backup, dekat atas tu ada backup and restore your file. Backup Windows backup has not been set up. Sebab tak ada apa-apa kat situ. Kalau nak tekan boleh je set up backup kat tepi tu. Ataupun restore Windows could not find a backup for this computer. Select another backup to restore file. Maksudnya korang drag file tu. Nanti kalau korang buka, lepas tu nanti korang akan drag file untuk backup lah. Macam tu. Okay, ini untuk sistem image. Okay, korang buka control panel. Lepas tu control panel tu akan keluar papan macam gini dalam sistem and security. Lepas tu korang tekan backup and restore. Dalam backup restore, okay, sorry kalau tak nampak kalau laju. Backup and restore Windows 7. Tekan atas dia. Jangan tekan yang bawah. Lepas tu buka. Lepas tu dekat tepi kiri tu korang ada satu wall, create a system image. Saya tak tekan sebab saya takut ada benda yang lain yang jadi. So tekan je kat situ. Okay, lepas tu korang tekan dekat control panel, backup and restore Windows 7 juga dekat dalam tu. Kiri bawah sekali, create a system repair disk. So dia akan keluar papan macam ni lah. Sebab saya punya laptop tak ada disk. So tekan je cancel semua tu. Lepas tu tekan je bawah tu, select a backup that want to restore file. Sebab dia berkenaan dengan file juga kan. So this. So dia akan browse mana pergi. So lepas tu nanti dia tekan next. Terima kasih. Kita buka laptop, lepas tu kita buka setting. Lepas tu setting tu kita pergi bawah sekali, scroll dekat display. Lepas tu kita tekan about. Lepas tu korang tekan about tu, korang ada nampak tepi kanan sistem protection. Tekan sistem restore. Saya tak tekan sebab saya takut ada ni. Tekan je butang-butang configure yang rasa ada button tu. Tekan je, nanti dia akan keluarkan macam tu. Tekan je OK. Lepas tu create. Okay, dia akan tulis kat situ ada tinggal komen. Okay, cancel je. Lepas tu tekan OK. Okay, itu saja untuk sistem protection. Okay, seterusnya untuk recovery. Kita kena tekan control panel. Okay, kalau dia punya layout dia macam gitu. So lepas tu control panel tu sebenarnya dia ada macam ni, tapi korang ada macam complicated sikit. So tekan system and security. Lepas tu korang tekan lagi dalam dia tu. Lepas tu korang cari recover. Lepas tu backup, korang tekan set up backup. Tunggu lama sikit. Dia akan keluar macam ni lah. Select where you want to save your backup. Kan? Ya Allah. Lepas tu save on your network. Lepas tu next. Lepas tu kalau tak boleh tekan next tu, nanti dia akan keluar macam ni, select network location, masukkan mana dia punya direction. Okay, lepas tu cancel lah. Okay, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Syairah Afika binti Roizat. Nombor metik saya 25DIT24F2057. Saya dari kelas DIT 1C. Saya akan menerangkan nombor 2 iaitu maintaining Windows Operating System, iaitu clean window by using disk tool. Ada 3 jenis, iaitu disk clean up, disk defragmenter dan create window defender. Kita akan buatkan disk cleaner. Pertama sekali kita tekan menu start, klik kiri, kita tekan run, kita akan type term, kemudian kita tekan OK. Lepas tu kalau ini kita tekan continue. Okay, dia akan keluarkan semua macam gini.
kita select semua sekali, kita tarik semua, kemudian kita tekan shift and delete dekat keyboard, kita yeskan dia. First kita kena tekan klik ni dulu baru continue. Okay, skip semua sekali, delete balik. Okay. Kemudian kita akan klik lagi sekali, kita akan tekan term, klik OK. Kemudian kita tarik semua sekali. Lepas tu kita tekan shift and delete. Yes. Okay, continue. Skip. Okay, kemudian kita check balik kita punya dekat disk PC, jadi local disk kita C dah menurun. Kita akan search div fragment, open. Kemudian kita akan keluar macam gini, optimize driver. So kita klik yang atas sekali, kita optimizekan dia. Kita akan tunggu. Benda ni dia akan susun kita punya file-file. So kat change setting ni, kita boleh pilih sama ada kita nak buat setiap minggu, setiap hari atau setiap bulan. So lepas dah optimize semua, file kita tak akan delete tapi dia akan tersusun. Okay. Create window dependent. First, kita akan search the Windows security. Open. Okay, kita akan buka virus and threat protection. Klik dia. Kita akan check. Kita akan tekan virus and threat protection setting. Sebelum tu, kita tengok dia akan ada lambang macam amaran. Jadi kita tengok apa yang masalah dia. So kat sini ada virus and threat protection setting. So kita akan tekan manage setting. Okay, kita akan on semuanya. So ada satu off, on dia. Kita akan tekan yes. So kita akan patah balik ke depan. Okay, dia akan hilang. Jadi begitu saja. Terima kasih.